Bismillah. Wa fi jam'in di situ Jam'il muzakkaris salimi. Tengok. Oh, tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala fi tafsiril jalalain. Qala telah berkatalah ia fi tafsiril jalalain. Itu pengarang kitab tafsir Jalalain lah. Amattana isnataini imatataini. Dia punya tafsir dia. Pada Rabbana amattana isnatain ay amattana isnataini imatataini. Ada takdir lagu tu nah. Wa ahyaitana isnataini ihya'ataini. Li'annahum kerana bahawasa mereka itu. Li'annahum kerana bahawasa mereka itu. Kena tengok semulalah dalam tafsir. Kembali pada mana marji' nomor tu. Kanu adalah mereka itu. Mereka itu an-nas. Nah. Tengok dalam tafsir. Nutfan ialah setitik air mani. Nutfan setitik air mani. Amwatan yang mati. Setitik air mani yang mati. Fa'ahyu maka hiduplah mereka itu. Summa umitu kemudian dimatikan mereka itu. Summa ahyu kemudian hiduplah mereka itu lil ba'si bagi kebangkitan. Intahah. Jadi nak tafsir pada Rabbana amattana isnatain. Pada pengajian yang sebelum ni lah. Wa utliqal imatatu dan diitlaq disebut imatah. Imatah tu mana mematikan. Wa utliqal imatatu dan disebut imatah mati ala ma di atas barang. Qabla nafkhir ruhi ma barang qabla nafkhir ruhi sebelum tiup roh. Sebelum tiup roh tu dikatakan mati tu. Tiup roh baru hidup. Makna kita duduk dalam perut kandungan ibu kita selama berapa hari? 90 hari apa? 3 bulan lah. Ditiupkan roh kan. Li'annal murada kerana bahawasa yang dikenaki. Li'annal murada kerana bahawasa yang dikenaki. Min zalika daripada demikian itu. Demikian nah. Li'annal murada kerana bahawasanya yang dikenaki. Min zalika daripada demikian itu al-imatah ala ma qabla nafhiruhu. Ja'lu syai'i menjadikan sesuatu adimal hayati tidak mempunyai kehidupan. Adimal hayati tidak mempunyai kehidupan. Ibtidaan sejak awal lagi. Mana mula-mula tak hidup, kemudian dihidupkan. Tu. Itu dah makan mati tu. Sebab mula dia tak ditiupkan roh lagi. Kemudian bila ditiupkan roh tu, maka dikatakan hidup. Qala telah berkatalah ia fi hawashil jamal. Dalam kitab Hasyiah Jamal. Hawashil Jamal. Qauluhu perkataannya ihya'ataini. Ihya'ataini. 2 kali hidup.
ibaratu ghairihi ialah ibarat selainnya. Mana cakapan selainnya. Amattana mautataini. Amattana mautataini mana mati, dua kali mati dah. Amattana mautataini mana memati akan kami akan dua mati. Memati oleh kami akan dua mati. Itu. Wa ahyaitana hayataini. Wahya qauluhu fi hawashil jamal. Wahya qauluhu fi hawashil jamal. Bukan. Ya, wahya dan itu ibaratu ghairihi. Lagu tu dah. Wahya dan iaitu ibaratu ghairihi tu. Awdahu ialah lebih jelas. Awdahu ialah lebih jelas. Habis tu. Itu sambungan yang minggu lepas. Jadi kita boti tu tak kena pada tempat dia. Jadi tergantung lah. Patutnya kena baca sampai habis. Tapi masa tu tak cukup tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini yang keempat dah. Yang mana nasab dengan ya kan. Yang pertama pada isim tasniah. Yang kedua? Mana tak ingat ni? Kau baca ke tak? Yang pertama pada isim tasniah. Yang kedua? Jamak muzakkar salim. Bacalah di pondok tu buat apa? Tu wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi mawdi'aini fil musanna wa ma humila alaihi. Tu. Wa fi jam'il muzakkar salim wa ma humila alaihi. Baca nah, hafal. Kalau nak pandai lah. Tapi kalau kita nak bodoh, tak payah hafal, tak payah baca. Tu dia jawapannya. Wa fi jam'il muzakkar salimin. Yang kedua pada jamak muzakkar salim. Yang kedua, wa fi jam'il muzakkar salimi, pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dia juga nasab dengan ya. Mana sifat dah ni? Sifat jamak muzakkar salim. Al-mutaqaddimi, yang terdahulu. Isim fa'il lah. Taqaddama ya taqaddamu. Al-mutaqaddimi, yang terdahulu. Zikruhu, fa'il bagi al-mutaqaddim. Al-mutaqaddim, yang terdahulu. Zikruhu, sebutnya nyonya jamak muzakkar salim. Terdahulu sebut tu fi alamatir raf'i. Tu takluk pada al-mutaqaddim zikruh. Terdahulu sebut tu fi alamatir raf'i, pada menyatakan tanda-tanda raf'a. Dulu pada jamak muzakkar, pada menyatakan tanda alamat rafa' sudah disebut jamak muzakkar salim. Maka kembalilah ke sana untuk melihat apa itu jamak muzakkar salim. Wa fi ma humila alaihi, wa fi ma, dan pada barang. Humila alaihi, yang dikias di atasnya nya jamak muzakkar salim. Wa fi ma, dan pada barang. Humila alaihi, yang dikias di atasnya nya jamak muzakkar salim. Tak kias. Tengoklah. Makna mahmul ataupun mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Misalul jam'i, bermula contoh bagi jamak. Nahu qawlihi ta'ala, ialah seumpama firman Allah Ta'ala. Yang disebut di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 103. Nujil mu'minin, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nuji, mana kami menyelamatkan. Al-mu'minin, orang yang beriman. Nak tahu dia punya tafsir keseluruhan dia, buka surah Yunus. Wa i'rabu, dan bermula i'rab nya qawlihi ta'ala. Nunji tu fi'lun mudari'un, ialah fi'il mudari'. Anja yunji. Nah, yunji, yunjiani, yunjuna. Tunjiani, yunjina. Tunjiani, tunjuna.
tunjina, tunjiani, tunjina. Unji, nunji. Unji, nunji. Tu. Marfu'un lagi pula dirapok, dia akan nunji tu. Litajarrudihi kerana sunyinya nunji. Anin nasibi wal jazimi. Anin nasibi daripada amil nasab, wal jazimi dan amil jazam. Sunyi dia daripada amil nasab, sunyi dia daripada amil jazam. Nah, mana tak ada pada amil nasab, tak ada pada amil jazam. Wa alamatu raf'ihi dan bermula tanda rafa'nya nunji tu. Dhammatun muqaddaratun ialah dhammah yang ditakdir dia akan dhammah. Khabar. Dhammatun muqaddaratu ialah dhammah yang ditakdir akan dia dhammah alal ya'i di atas ya. Maknanya asal nunjiyu ada dhammah tapi tak boleh berdhammah. Maka dia dropak dengan dhammah yang muqaddarah. Sebab apa? Inilah dah. Alasan dia. Mana'a tertegah min zuhuriha daripada zahirnya dhammah. Mana'a tertegah min zuhuriha daripada zahirnya dhammah al-istisqalu, ataupun kalau kita baca dengan tajwid ke al-istisqalu. Baca dengan naqal lah. Al-istisqalu. Dibilang berat. Al-istisqalu makna dibilang berat. Nak baca nunjiu, berat ia tu harah ilat nak terima pula baris yang berat, maka berat. Payah nak sebut. Li'annahu kerana bahawasanya nunji tu fi'lun mudari'un ialah fi'il mudari' mu'talul akhir yang ada harah ilat di akhir. Mu'talul akhir yang ada harah ilat di akhir. Bil ya'i dengan ya. Harah ilat ada bil ya'i dengan ya. Habis. Wa fa'iluhu dan benar fa'ilnya nunji tu. Mustatirun ay dhamirun mustatirun. Ialah dhamir yang tersembunyi. Fihi padanya nunji. Fihi fi nunji tu. Wujuban ay istitaran wajiban. Yang disifat bagi maf'ul mutlak yang mahzuf. Wujuban ay istitaran wajiban akan sebagai mustatir yang wajib. Takdiruhu takdirnya al-mustatir. Dhamir mustatir. Nahnu. Jadi dalam nunji tu ada dhamir nahnu. Dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Al-mu'minina pula maf'ulun bih. Dia tu jadi maf'ulun bih tu. Wa huwa al-mu'minina mansubun ialah dinasabkan. Wa alamatu nasbihi dan bermula tanda nasabnya al-mu'minina. Al-ya'u ialah ya. Niyabatan hala kauniha naibatan. Lagu tu nah. Hala kauniha hal keadaannya ya. Hala kauniha hal keadaannya ya. Naibatan niyabatan ay naibatan gantilah ya anil fathati daripada fathah. Ya tu ganti pada fathah. Kalau asal dia nasab dengan fathah. Tapi ya tu dipanggil far'un dia. Li'annahu kana bahawasanya al-mu'minina jam'u muzakkarin salimun. Jama' muzakkar salim. Wan nunu dan bulan nun pada al-mu'minina zidat ditambah akan nun. Sebab apa? Iwadan kerana ganti nun tu. Iwadan kerana ganti. Iwadan kerana ganti anil harakati daripada baris. Sebab tanwin itu nunun sakinatun.
Wat tanwinu anil harakati daripada baris, wat tanwini dan tanwin. Anil harakati daripada baris, wat tanwini dan tanwin. Allazaini yang adalah keduanya mana? Nya harakat dan tanwin. Kana adalah keduanya harakat dan tanwin. Fil ismil mufradi pada isim mufrad. Isim mufrad punya lah. Muslimun. Jadi ada nun di situ, kita sebut muslimun, ada nun. Itu habis. Wa misalu ma humila 'alal jami. Wa misalu dan contoh. Ma humila barang yang dikias akan dia kemal. 'Alal jam'i di atas jamak muzakkar salim. Dia panggil mulhaq jamak muzakkar salim. Bukan jamak muzakkar salim, dia mulhaq jamak muzakkar salim. Maknanya dia tak ada mufrad. Nahu, ini dalam firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina laylah. Wa wa'adna dan telah berjanji oleh kami Musa akan Nabi Musa salasina 30 hari lailatan malam. 30 malam. Til salasina 30 lailatan malam. Wa i'rabu al-wawu bil-wawu harfu 'athfin harataf. Fa ma'tuf 'alaihi mana? Tengok dalam Al-Quran ayat sebelum dia. Wa'adna pula fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa'ada, fa'ala. Bawah sebut tu bukan hadait. Kalau hadait dia hada. Lari, wazan dah lari dah. Hadait. Wa'ada lah fi'lun madin, fi'il madi. Tansibu menasablah ia wa'ada. Tansibu menasablah ia wa'ada tu maf'ulaini akan dua maf'ul. Wana pula dhamirun muttasilun, dhamir yang berhubung fi mahalli raf'in, jatuh pada tempat rafa', fa'ilun jadi fa'il. Habis. Musa maf'ulun awwalun, Musa tu maf'ul yang pertama. Wa huwa wa Musa tu mansubun dinasabkan. Tapi dia tak macam musaya lah nah. Tak boleh. Jadi tu. Wa alamatu nasbi dan bertanda nasabnya Musa. Wa alamatu tanda nasabnya Musa. Fathatun muqaddaratun ialah fathah yang ditakdir akan ke fathah. Alal alifi di atas alif. Wa alamatu nasbi tanda nasabnya Musa. Fathatun muqaddaratun fathah yang ditakdirkan ke fathah. Alal alifi di atas alif. Mana sebab apa? Apa alasan dia? Mana amin zuhuriha tertegah zahirnya fathah. Mana amin zuhur tertegah zahirnya fathah. At-ta'azzuru keunzuran. Liannahu kana bahawasa Musa ismu maksurin, isim maksur. Musa itu ialah isim maksur. Habis. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala salasina pula. Maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Ala takdiril mudafin, ala takdiri mudafin, di atas takdir mudaf mahzufin yang dihazafkan. Mana? Inqida'a. Inqida'a salasina, selesai mana? Cukup. Inqida'a mana? Selesai. Au tamama ataupun sempurna. Salasina 30 malam. Dia panggil takdir mudhaf. Wa huwa salasina tu mansubun dinasabkan. Wa alamatu nasbi tanda nasabnya salasina tu al ya'u ialah ya. Niabatan anil fathati, sama juga hala kauniha naibatan. Tuan pembaca narilah tengok ayat-ayat yang sebelum ni. Li'annahu kana bahawasanya salasina mahmulun ala jam'il muzakkari salimi, ialah mahmul bagi mahmul mana mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Sebab apa? Idla kerana tidak
id la mufrada, kerana tidak ada jenis mufrad. Kata mulhaq, id la mufrada, kerana tidak ada jenis mufrad, lahu baginya nya salasinal min lafzihi wa lafaznya nya salasina, min lafzihi wa lafaznya nya salasina. Lafaz salasina tak ada mufrad, maka mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Wan nunu, dan bermula nun, zidat ditambah akan nun, iwadan kerana ganti, iwadan kerana ganti, anil harakati wat tanwini allazaini kana fil ismil mufradi. Tadi ada dah. Takkan nak tulis makna bari, benda hak sama je nah. Lailatan pula, tamyizun, ialah tamyiz. Lailatan tamyiz, mansubun dinasab akan lailah tu. Wa alamatu nasbihi, bermula tanda nasabnya nya lailah. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya lailah. Fathu akhirihi, fathah akhirnya nya lailah. Fathu akhir, fathah akhirnya lailah. Oh, panggil tamyiz apa ni Qayyum? Apa dah? Tamyiz apa? Tamyiz zat nama dia. Dia ada tamyiz nisbah, tamyiz zat. Wa amma hazfun nuni, dan ada pun hazaf nun. Fayakunu, maka adalah ia hazaf nun tu. Alamatan, jadi tanda, lin nasbi, bagi nasab. Niyabatan naibatan anil fathah. Sama lah nah. Takdir sendiri lah. Hala kauniha naibatan. Fil af'ali, pada fi'il. Fil af'ali, pada fi'il. Al-mudara'ati, fi'il mudara'. Allati raf'uha, yang bermula rafa'nya al-af'al. Allati raf'uha, yang bermula rafa'nya al-af'al al-mudara'ah. Allati raf'uha, yang bermula rafa'nya al-af'al al-mudara'ah. Bisubutin nuni, mana kainatun, adalah ia, bisubutin nuni ay bin nuni as-sabitati. Bisubutin nuni ay bin nuni as-sabitati, dengan nun yang tetaplah ia nun. Bin nuni ay bisubutin nuni ay bin nuni as-sabitati, dengan nun yang tetaplah ia nun. Idza dakhala 'alaiha, bila masuklah di atasnya al-af'al al-mudhari'ah. Idza dakhala 'alaiha, apabila masuklah di atasnya al-af'al al-mudhari'ah, nasibun amin nasab. Wa tusamma, dan dinamakan dia akan al-af'al al-mudhari'ah. Wa tusamma, dinamakan al-af'al al-mudhari'ah bil amsilatil khamsati, dengan misal-misal yang 5. Bil amsilatil khamsati, dengan misal-misal yang 5, contoh-contoh yang 5. Kama sayati, kaf tu ta'luk mazuh jadi khabar tak mazuh, takdira wazalika kainun. Gitu. Wazalika, bermula demikian itu al-amsilah khamsah. Kainun, adalah ia zalika tu. Kama sayati, sebagaimana barang yang lagi akan datang. Sayati bayanu. Kama sayati ay sayati bayanuhu, yang lagi akan datang oleh keterangannya, keterangan mal. Kama sayati ay sayati bayanu, yang lagi akan datang oleh keterangannya, keterangan mal. Kama sayati ay sayati bayanu. Nahu, illa an takuna malakain. Ini surah Al-A'raf ayat 20. Illa, melainkan, ini kecuali, an takuna, bahawa adalah kedua kamu, malakaini, dua orang malaikat, illa, kecuali,
antakuna, bahawa adalah kamu berdua, malakaini, dua orang malaikat. Wa i'rabnya qaulihi ta'ala. Illa tu adatu hasrin, adat simpan. Nak simpankan. Adat tu alat simpan. Melainkan bahawa adalah kamu ni dua malaikat. Sebab apa? Litaqaddumin nafi. Litaqaddumin nafi, kerana terdahulu nafi. Kerana terdahulu nafi, alaiha, di atasnya illa. Kalau illa yang didahulukan nafi, maka illa tu dengan adatul hasr. Nak simpan. Fi qawlihi ta'ala, pada firmannya Allah Ta'ala, ni surah Al-A'raf ke ayat 20. Ma nahakuma, tidakkah menegah akan kamu berdua. Ni kata Iblis menghikayatkan perkataan Iblis bagi Adam dan Hawa. Ma nahakuma, tidak menegahlah akan kamu berdua. Rabbukuma, tidakkah menegah akan kamu berdua. Rabbukuma, oleh Tuhan kamu berdua. An hazihi syajarah, daripada pokok ini. Melainkan adalah kamu dua orang malaikat. Kalau dua malaikat, iyalah. Kalau bukan malaikat, tak apa je. Tu pandai Iblis dah. Dia hasut kita. Biasa. Kita manusia biasa ada buat kesalahan. Sekali-sekala buat dosa tak apa. Iblis. Pandai dah. Hasut kita. Tak apa, sekali lah tengok maksiat, lepas tu mu taubat pula. Tengok Iblis dia pandai tu, hasut kita. Kita tu sekali-sekala je, bukan hari-hari. Kita ni. Wahwa, dan bermula dia ilal. Wahwa, bermula dia ilal. Istisna'un mufarraghun. Istisna'un mufarraghun ialah istisna' yang kosong. Mufarragh dia panggil. Mufarraghun, istisna' yang mufarragh. Istisna' yang kosong. Adatul hasri lah maknanya. Li'annama, kerana bahawasanya barang. Ba'da illa, selepas illa. Ba'da illa, selepas illa. Ma'mulun, sesuatu yang beramal. Ma'mulun, sesuatu yang beramal. Lima qablaha, bagi barang sebelumnya illa. Lima qabla, bagi barang sebelumnya nya illa. Dia bagi istisna' mufarragh nama dia. Itu contoh dah. Jadi yang kita naknya malakai ni tu. Malakai tu contoh. Bukan takuna. Takuna. Yang kita nak takuna. Dia nasab dengan hazaf nun asal takunani nah. Tapi dibuang ke nun kerana dia tu ialah af'alul khamsah atau amsilatul mudhari'ah, maka dinasabkan dengan buang nun. Tu syahid dia. An, tak ada dah, habis dah masa. InsyaAllah kita sambung pula pada keesokan pula. Wallahualam. Masa kehabisan. Walid lebih masa 10 minit dia.